Setiap pandangan adalah harta yang tak ternilai. Hari ini, kita menemani seorang bapa yang penuh harapan, Encik Zulkifli, dalam perjalanannya menuju penglihatan yang cerah melalui pembedahan katarak. Ya, sebelum tu memang pandangnya kat kabur lah. Kerana pada bercahaya dah bersinar sikit lah. Dulu memang kalau dekat ni pun memang dalam kabur tak nampak kan. Dia luar air pun bukan dalam cawan, atas meja itu. Tolong tak apalah, tak apa, abang boleh buat sendiri. Tapi tak sampai hati kita tolong juga kan. Harapan saya lah insyaAllah supaya mata ayah saya terpalih seperti sedia kala lah. Jelas boleh buat kerja macam biasa. Setelah dapat operasi ni, supaya dapat jalankan kehidupan yang betul-betul. Jangan biarkan mereka menunggu dengan lebih lama, kerana setiap pandangan amatlah berharga.